Jadi hormat dan para penjemputan yang dihormati pertama sekali, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi atas limpah rahmat dan keizinan dari dua. Maka kita sama-sama dapat hadir pada pagi yang cukup bersejarah ini bersempena dengan majlis peluncuran Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 pada hari Selasa 24 Jun 2025 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1446 Hijrah bertempat di Dewan Perdana Mestika Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pada ringkasan eksklusifnya, Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 atau lebih dikenali sebagai PTKL 2040 merupakan dokumen perancangan bandar yang disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan mengambil kira semua keperluan dan pandangan daripada berbagai kumpulan yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen, kumpulan profesional, agensi kerajaan, pemain-pemain industri, kumpulan berkepentingan, pasti juga komiti setempat. Bertemakan bandar itu semua, pelan ini akan memberi tumpuan kepada kesejahteraan bandar, kedastrian dan juga pastinya untuk pembangunan mampan. Pelan ini akan menjadi panduan terpenting dalam usaha semua pihak berkepentingan membentuk Kuala Lumpur yang lebih tersusun, inklusif dan berdayuni yang memperkukuhkan perancangan Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia yang tercinta. Saya Dan Abdul Bakar, Ketua Setiausaha Negara, yang berbahagia Datuk Seri Norida Abdul Rahim, Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, yang berhormat ahli-ahli Parlimen Wilayah Persekutuan yang bersejarah ini bagi menyaksikan peluncuran Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 atau dikenali sebagai PTKL 2040. PTKL 2040 telah diwartakan secara rasmi pada 28 Mei 2025 seperti yang ditetapkan dan mula berbuat kuasa pada 11 Jun 2025. PTKL 2040 berperanan untuk membantu dan mengawal pembangunan di Kuala Lumpur. Saya percaya Pelan Tempatan yang efektif mesti dibentuk bersama rakyat dan bukan semata-mata pendekatan top down atau bottom up, tetapi pertemuan di kedua-dua pendekatan ini di tengah atau convergence of ideas in the middle. Ini mencerminkan semangat keterangkuman dan keseimbangan yang menjadi tunjang Malaysia Madani. Plan ini disusun dalam dua jilid. Jilid 1 memberi fokus pada kawalan perancangan, zon guna tanah, nisbah plot, ketinggian bangunan dan insentif pembangunan termasuk zon khas seperti warisan, perumahan mampu milik dan juga pembangunan semula. Jilid 2 memperkenalkan 6 matlamat strategik menjadikan Kuala Lumpur bandar yang inovatif dan produktif, inklusif dan saksama, hijau dan sehat, pintar iklim dan rendah karbon, mobiliti cekap serta memperkasakan pembangunan semula bandar seiring dengan nilai-nilai Malaysia Madani. Hadirin sekalian, sebagai pihak kuasa tempatan yang bertanggungjawab merancang, membangun dan mengurus ibu kota ini, DPKL memikul amanah penuh dalam penyediaan PTKL 2040. Plan ini disediakan selaras dengan Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982 ataupun Akta 267. PTKL 2040 ialah dokumen rujukan utama yang menentukan arah tuju pembangunan Kuala Lumpur. Ia menyentuh aspek fizikal, ekonomi, sosial dan alam sekitar secara holistik. Plan ini dirangka bukan saja untuk menyelesaikan isu hari ini, tetapi juga bersiap siaga menghadapi masa hadapan termasuk perubahan iklim, pertumbuhan pesat penduduk bandar, kemajuan teknologi serta keperluan kepada mobiliti pintar dan infrastruktur hijau yang berdaya tahan. Plan ini menggabungkan 12 prinsip pembangunan termasuk kesesuaian tapak, kemudahan asas, jaringan utiliti dan keharmonian persekitaran bagi memastikan pembangunan baharu tidak membebankan sistem sedia ada, sebaliknya memperkokohkannya. PTKL 2040 turut mengenalpasti kawasan reserve untuk kemudahan masa depan serta memperkenalkan konsep pembangunan berstrata, pelbagai guna dan bersepadu. Kita tidak mahu Kuala Lumpur sekadar bandar yang padat, tetapi bandar yang mesra dan bersifat manusiawi. Satu lagi prinsip trust dalam kerangka Malaysia Madani.
Dari segi mobiliti, plan ini menyasarkan 70% penggunaan pengangkutan awam menjalan 2040 disokong oleh plan induk trafik dan plan laluan pejalan kaki dan basikal. Inisiatif seperti micromobility, laluan hijau berbumbung iaitu contoh langsung bagaimana plan ini diterjemahkan kepada tindakan. PTKL 2040 turut menetapkan sasaran minimum 20 meter persegi tanah lapang bagi setiap warga kota yang bersamaan lebih 4,700 hektar tanah lapang. Melalui rangkaian perhubung taman ataupun green connector sepanjang 254 km, kita menghubungkan taman-taman komuniti untuk memupuk gaya hidup sihat dan aktif. Ini sejajar dengan aspirasi memperkukuhkan kesejahteraan rakyat yang dipupuk dalam konsep bandar CHASE, iaitu Clean, Healthy, Advanced, Safe dan Ecological di bawah Jabatan Wilayah Persekutuan ataupun JWP. Dari aspek perumahan pula, plan ini menetapkan sasaran 305,000 unit rumah mampu milik menjelang 2040. Zon kediaman 4 diperkenal bagi menyokong pembangunan residensi madani dan komuniti yang inklusif. Pada masa yang sama, 74 juta meter persegi keperluan luas rantai perdagangan disasarkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi bandar dan mewujudkan sehingga 1.2 juta peluang pekerjaan menjelang tahun 2040. PTKL 2040 juga memperkenalkan kawalan nisbah plot termasuk insentif untuk pembangunan semula, cantuman lot, kawasan zon perancangan transit ataupun TPZ dan zon pengaruh transit ataupun PIZ serta projek yang mengandungi komponen rumah mampu milik, dan kawalan ketiga bangun diperkenalkan untuk bekalkan karakter kawasan rendah intensiti. Sebanyak 139 kawasan dikena pasti untuk pembangunan semula dengan tumpuan pada perumahan, kawasan perumahan awam yang usang, dan prinsip kita jelas, pembangunan semula mesti berdaya tahan, inklusif dan berdasarkan insentif yang adil sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Malaysia Madani. Sebagai langkah masa hadapan, DPKL juga sedang membangunkan Urban Digital Twin Kuala Lumpur yang akan membolehkan data pembangunan dikemaskini secara masa nyata. Ia akan memastikan dasar dan tindakan kami berlandaskan fakta, bukan persepsi. Ini adalah satu amalan yang mencerminkan nilai accountability atau integrity, iaitu pembaharuan tarbih urus di DBKL yang dijadikan salah satu indikator oleh YAP semasa saya menerima pelantikan ini sebagai Datuk Bandar. Hadirin sekalian, PTKL 2040 bukan sekadar dokumen, ia adalah plan tindakan. Ia menjadi rujukan semua pihak, DBKL, pelabur, perancang, pemaju dan juga rakyat semua. Kita ingin membentuk bandar yang bukan sahaja selesa didiami tetapi juga diyakini sebagai destinasi pelaburan dan pertumbuhan. Kuala Lumpur bukan sekadar sebuah bandar, ia adalah cerminan harapan, peluang dan cita-cita rakyatnya. Akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama, pandangan, input dan sokongan sepanjang proses penyediaan plan ini. PTKL 2040 adalah milik kita semua. Dia bukanlah hanya milik DBKL tapi adalah milik kita semua, dan kita hendaklah melaksanakannya dengan baik dan menghormati plan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berhormat dan Menteri yang dikasihi Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang berbahagia Pak Wan, kasih rakan-rakan Jemaah Menteri, saudara dan kami, rakan ansara saya, Al-Hajj Tan Sri Syamsul Azri, Isteri Saudara, Isteri Norida, Bandar, Isteri Maruna, saudara-saudari yang sekalian, kami dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang hilang gemilang berkenaan dengan peluncuran Plan Tempatan Kuala Lumpur 2040
yang merupakan satu dasar penting yang akan membimbing pembangunan ibu negara kita selama 15 tahun yang akan datang. Jadi saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang meluangkan masa pada ini. Jadi sudah tentu di bawah pimpinan Datuk Seri kita mengangkat semula perancangan bandar ini sebagai satu wahana pembaharuan sosial dengan menegakkan prinsip keadilan sosial, keterangkuman, semangat insaniah dan juga keterjaminan hidup rakyat dalam melaksanakan proses pembuatan dasar di negara ini dan tidak terkecuali di wilayah persekutuan. Hadirin sekalian, Kuala Lumpur seperti mana kita tahu adalah lambang aspirasi negara dan tamsilan wajah Malaysia. Justru kita tidak boleh membiarkan kota ini berkembang secara sporadik tanpa sebarang kerangka yang jelas. Maka dari itu PTKL 2040 adalah merupakan usaha kita menyusul kembali ekologi kehidupan negara ini. Jadi menjelang tahun 2040 ini, populasi Kuala Lumpur dijangka akan menjejak sehingga 2.54 juta orang, di mana angka ini sudah pastinya akan membawa kepada implikasi besar kepada pengurusan bandar dan strukturnya. Pertumbuhan ini memerlukan satu pendekatan yang sudah tentu sistematik, melangkaui sempadan warisan dan logik lama. Ia perlu disusun semula dengan satu infrastruktur yang mampan, mobiliti yang efisien dan kemudahan awam yang mudah dicapai. Maka sebab itulah plan ini dirangka tidak hanya untuk menguruskan pertumbuhan populasi, malah untuk kita mendefinisikan semula pembangunan di ibu kota ini sebagai proses urban rebalancing, iaitu menstrukturkan semula keutamaan kota agar rakyat tidak lagi menjadi hanya sebagai objek pembangunan tapi merupakan subjek kepada wajah kota itu sendiri. Justru apa yang kita kenali sebagai sustainable urbanism itu kini perlu diangkat sebagai kebutuhan dasar, dan insyaAllah PTKL 2040 adalah testimoni kepada peralihan paradigma di mana Kuala Lumpur akan berubah atau beralih daripada sebuah kota yang reaktif kepada kota yang lebih resilient, serta dari sebuah ruang yang eksklusif kepada ruang yang bersifat inklusif kepada semua, serta akhirnya dia akan menjadi yang apa dipanggil baldatun tayyibah wa rawdatun mahfuz. Ini penting, iaitu sebuah kota yang baik dari sudut fizikal dan nilai, serta juga mendapat kedekatan yang maha esa, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, seperti mana yang disebut oleh Datuk Bandar tadi, kita telah menerima lebih 28,000 maklum balas ketika sesi pendengaran awam, dan apa yang paling penting adalah bagaimana pasukan teknikal dan juga jawatan kuasa yang berkenaan perlu mencari satu titik persamaan kepada perkara tersebut. Jadi walaupun saya akui ini bukan satu kerja ataupun satu perkara yang mudah, tetapi semangat deliberative participation atau penglibatan musyawarah ini amat penting dalam kita memastikan proses urban rebalancing yang saya sebutkan sebentar tadi dapat kita realisasikan. Di mana setiap suara pemegang taruh, termasuklah ahli parlimen, komuniti, pemaju, agensi kerajaan dan juga NGO serta pakar-pakar dan profesional turut kita angkat sebagai satu input dalam kita menentukan struktur fizikal dan juga nilai kefungsian bandaraya ini. PTKL 2040 ini menata semula tata ruang bandar dengan lebih rapi dan inklusif, melibatkan penstrukturan semula zon-zon perancangan serta penjajaran kepada projek infrastruktur. Di sinilah datangnya untuk kita membawa aspirasi agar tiada komuniti yang terpinggir dan tiada kawasan yang terbiar dalam proses kemajuan, serta hak semua lapisan rakyat itu dapat menikmati kualiti hidup yang setara di ibu kota ini. Arahan yang amat berhormat sendiri jelas, itu bandar ini mesti disusun semula agar rakyat tidak terus terperangkap dalam tekanan kos dan ruang yang terhad. Ini adalah cerminan kepada semangat reformasi yang menuntut agar pembangunan sesebuah kota itu tidak hanya bersifat elitis, malah perlu bersifat manusiawi serta menyantuni semua kehendak dan keperluan golongan rakyat terbanyak. Yang amat berhormat Datuk Seri dan hadirin yang saya hormati sekalian, PTKL 2040 ini turut digerakkan seiring dengan visi pembangunan wilayah persekutuan yang terpakai
yang berpaksikan kerangka bandar Aceh seperti yang mana yang disebut oleh Datuk Bandar tadi, itu bandar yang bersih, sihat, berkehadapan, selamat dan juga mesra alam. Dan 5 dimensi ini menjadi kompas strategik kepada semua perancangan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah persekutuan ini, termasuklah di negara Kuala Lumpur. Dalam konteks global, di mana semua sedia maklum, alhamdulillah industri Malaysia telah beriktiraf sebagai negara pertama di luar negara Eropah yang menjadi anggota ataupun entiti di bawah World Economic Forum yang dinamakan Davos Baukultur Alliance. Jadi pengiktirafan ini telah meletakkan Kuala Lumpur sebagai antara pioneering places dalam gerakan Baukultur ini, dan ini mencerminkan kesiapsiagaan dasar kita untuk menangani bandar secara lebih manusiawi dan berakar umbi serta berpaksikan kepada warisan budaya tempatan ataupun heritage. Hadirin sekalian, akhir kalam saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam memastikan PPKL 2040 ini berjaya diwartakan secara rasmi, dan kerja ini adalah hasil usaha kolektif yang memperlihatkan bagaimana dasar itu dapat digarap dengan jiwa dan rasa bertanggungjawab yang tinggi. Untuk itu saya menyerahkan dokumen ini kepada Yang Maklumat dan Menteri kita untuk diluncurkan secara rasmi sebagai simbol komitmen kita bersama dalam membina bandar Kuala Lumpur yang lebih adil, tersusun dan juga berorientasikan rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Dewan Bendara yang khususnya dari Parlimen, rakan-rakan yang saya berkata, dia lebih memikirkan beberapa pemikiran baru seperti digital, AI dan keperluan baru termasuk pembangunan perumahan rakyat, keselesaan daerah kecil. Kerana pendekatan kita harus menyantuni majoriti rakyat. Majoriti itu masih di 40. Selalu ini pembangunan bandar itu meletakkan pembangunan rakyat hanya satu kelompok terasing, dan semua kemudahan dan keselesaan itu bertumbuh atau tertumbuh pada kelompok yang lebih selesa. Tak ada salahnya, tapi pendekatan itu harus lebih keras. Baru ada makna pembangunan manusia menyebut keselamatan. Ini harus dipahami, dan saya percaya terlepas terluncurkan plan pada Kuala Lumpur 2040 bukan saja pegawai pimpinan politik, tapi korporat dan juga usaha-usaha utama dalam membangunkan harus mengambil kira. Kita tidak bergerak dari satu lowongan, bukan satu vacuum sudah bangunkan kota baru dan daerah. Kita bangunkan dalam keadaan yang sudah terikat dengan beberapa struktur lama yang mungkin dipindah. Jadi agak lebih jauh lebih susah. Jadi jangan kita andaikan ukuran ini bermakna membangunkan satu image baru. Ya, sedaya upaya terbatas kepada kerangka yang lama yang tak semestinya memenuhi maksud dan keperluan kita. Kerana Kuala Lumpur ini dibangunkan tidak sebagai kota yang tersusun dan modern dengan mengikuti masa, dan pelan-pelan itu kadang-kadang cacat berbuat. Rumah-rumahan karena dibangunkan tanpa mengambil kira soal keselesaan, soal hijau, soal padang. Bangunan dibangunkan tanpa mengira kesesakan yang menghimpit jalan-jalan. Saya tahu, saya pernah duduk di Segabung. Saya tidak mengerti mengapa kelulusan yang diberikan dengan cara yang sepertian. Karena tidak ambil kira langsung. Ini melibatkan apa yang kita bicarakan sebagai isu tata kelola. Kita boleh adakan plan. Plan itu harus membantu mengatur, meletakkan asas-asas yang berbeda, tetapi terikat pada urusan yang baik, tidak melanggar peraturan-peraturan. Kalau tidak,
kita ulangi kecelaruan yang lalu. Saudara-saudari, itu yang pertama yang saya sebutkan tentang kita warisi satu keadaan dan untuk memperbaiki. Bukan semua yang berlaku itu salah, tidak, kerana dirancang ikut perkembangan masa. Tidak dirancang seperti mana satu plan struktur yang khusus. Jadi itu kita minta. Keduanya yang menyebabkan kita mungkin memasak ialah kerana kita harus menyatuni semua. Saya sendiri umpamanya panjang berbicara soal plan struktur tak kurang 5 kali terlebih. Hanya perbicaraan langsung di BKL dengan saya tentang plan. Dan saya mengharapkan supaya bincang semua pihak, pengusaha, ahli parlimen dan tokoh masyarakat, dengan itu yang menyebabkan ribuan atau puluhan ribu pandangan ini. Dan bila kita tamatkan plan ini tidak akan memenuhi hasrat semua pihak. Tetapi yang saya tekankan ialah keperluan menyantuni golongan yang kurang pengaruhnya kepada kita, iaitu golongan berpendapat, golongan bekerja, peniaga-peniaga kecil yang juga mau hidup dalam siasat. Sebab itu saya rasa dalam soal ini tentang perumahan rakyat. Dan bila kita perkenalkan perumahan rakyat dalam keadaan yang kekangan yang ada, kita hadapi juga masalah. Kerana elit yang sudah selesai hidup dalam keadaan yang bersih dan mewah, dia tidak mau diganggu. Dia lupa bahawa bila kita mengambil tanah dulu peringkat awal, dia tak tidak mengambil kira dudukan rakyat bawah. Tapi sekarang bila dengan keadaan terbatas begitu, dia rasa ada tekanan. Tentunya kita harus bincang satu ni. Tetapi saya di sini kerana ada pengalaman. Kita bangun beberapa projek perumahan ada di mana bantahanku dari golongan elit. Saya minta mereka faham betul. Kita tentunya kita mengambil kira supaya jangan buka ganggu sangat. Kita harus gimana nak tahu orang ini? Gimana nak pastikan orang-orang yang pernah hidup dengan agak sedikit sekali. Kita kena bangunkan semua. Kita kena mau mereka merasakan mereka itu juga warga Maluku, bukan warga terpinggir Maluku. Jadi sebab itu saya usulkan supaya di Arab terusnya perbincangannya. Walaupun pada akhirnya kita tidak bersetuju, tapi harus dengar semua pihak. Dan percaya pihak yang paling rendah darjat dalam mana-mana kawasan itu paling kecil punya. Dan di situ peranan kita berpindah oleh kita urus untuk memastikan ada keadilan. Itu yang dari keluar. Berikutnya kita juga bernasib baik kerana bila kita berikan pendekatan begini, sambutannya oleh keluarga di Rumah Darah positif. Jadi saya ambil kesempatan juga untuk ucap terima kasih dan saluran dan semua keluarga di Rumah Darah. Yang saya sudah tahu tahun pertama itu setelah kita jadi saya bertanggung jawab menterinya. Dia kalau saya datang suara untuk keluar kanan melelang, tetapi seperti mana Yusuf sudah saya tahu keadaan pusat dan pemahaman yang lebih positif. Saya selalu mengungkapkan umpamanya pembangunan ini pembangunan manusia. Mana yang memiliki juga kalangan yang terpilih. Siapa yang peduli sangat soal gerai-gerai menaikkan air? Kita kena mulai dari awal. Gerai, warung, restoran kecil itu mendapat sambutan dari 80% lebih rakyat. Tapi perhatian kita kadang-kadang sekadar 20%. Sebab kita harus ada sedikit anjakan
dan kita berbincang supaya negara itu berubah. Itu saja maksudnya. Kalau dan satu aspek lagi pula ini kota manusiawi. Sebab itu saya selalu peringatkan apa yang digesam Mark Twain tentang hebatnya gedung-gedung raksasa, tetapi culturally barren, gersang budayanya, tak ada seninya, tak ada keindahannya. Itu sebabnya dapat perbincangan yang lebih terangkum, menyeluruh, komprehensif. Dan kita juga bernasib baik, saya katakan tadi, kita ada di parlimen yang senior, itu yang sudah ikuti perkembangan politik 40-50 tahun. Jadi patut mereka juga misalnya bagaimana boleh ada anjakan. Kita ada Maimunah yang pernah di UN, daripada UN ke Kuala Lumpur dia dulu juga. Dia belajar apa di UN? Kalau kata Tuhan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada beliau kerana menggunakan maklumat pengalaman yang lalu untuk membawa, memberikan sedikit sebanyak penyesuaian dan lompatan. Tidak selalu kita dapat seorang tokoh yang ada pendedahan. Benar baru ni Noah Pomeng sedang jadi presiden hari ini. Datang, dia ada presiden, very good. Datang, how can your city very dirty? Atau your dirty don't manage housing policies, development. Jadi ada cabaran memanfaatkan tentang itu dan diterima oleh mereka di Rubi, khususnya Kuala Lumpur. Banyak yang telah dibicarakan tadi, saya tidak bermaksud mengulangi apa yang ditekankan soal Kuala Lumpur. Tapi ada beberapa perubahan yang kita tekankan sekarang. Sekolah vertikal dalam keadaan terbatas pun, tapi sekolah vertikal berkembang. Di sekolah vertikal itu bukan artinya asap sesak yang selesa air walaupun di kawasan perumahan. Dan saya lihat Wamen Kasih di Putrajaya mula konsep ini, kemudian bersama di PKJ kita laksanakan di Pulau Pinang sekolah yang selesa, yang mengambil kira ketengahkan, tetapi tidak korbankan keselamatan, keindahan, keselesaan terdapat. Maknanya kalau sekolah itu di bangunan tinggi, tetapi lift itu harus dikhaskan kepada pelajar supaya tidak ganggu dan keselamatan dan keselesaan mereka. Kemudian sekolah-sekolah bangunan tinggi harus ada semua keperluan yang lain. Di bawah bukan kedai yang disewa, harus ada tadika kalau beri sekolah dan harus klinik kerajaan. Jadi kemudian mereka itu akan mengurangkan kos. Sebab itu kita melihat dari segi yang lebih komprehensif. Dia nak hantar anak di sekolah itu tidak memerlukan kenderaan, tidak memerlukan masa dia, ganggu soal kerja dia. Jadi sekolah itu berhampiran ataupun di bawah rumah dia. Itu hal-hal yang kita harus fikirkan outside the box. Dan ini akan menguangkan bukan saja kos rumah, yang penting juga kos perjalanan. Kalau anak ketiga, saya lihat mengenai kos perjalanan sewa bas, ada yang mencecah saya RM280 sebulan, atau ada yang lebih kalau sekolah jauh. Tetapi kalau di kawasan yang sama, ya menguangkan semuanya harus dipikirkan kerana soal kos hari itu satu masalah bagi mana-mana negara, mana masyarakat cari jalan. Dan saya juga alhamdulillah kerana bila kita usulkan hal cepat, baru segera dilaksanakan di Putrajaya, Pulau Pinang, di Kuala Lumpur,
Johor Bahru, dan beberapa remittance itu telah diputuskan oleh perbandaran dan diawasi oleh Kementerian KPKT, tetapi juga pendidikan belum dibantu. Kos akan jauh lebih rendah, sekolah lebih indah dan selesa, siap lebih cepat. Kalau tidak, bangunan sudah sekolah belum siap, tapi ini sekolah sekali kita bangun. Itu saya usulkan kawasan-kawasan yang luas, stesen-stesen MRT harus dibangunkan. Ya, walaupun ada cemohan-cemohan dan sebagainya, tapi dalam kawasan keadaan dengan syarat-syarat yang ketat, keselesaan, itu kan kamu mudah. Orang turun terus ada tempat kenderaan. Jadi ini akan mengurangkan isu-isu masalah pengangkutan yang kita hadapi di mana-mana kota besar. Jadi selain daripada apa yang disebutkan, saya terima kasih kerana beberapa isu utama digariskan dalam PTKL 2040 ini, termasuk perumahan mampu milik dan kehidupan bandar seimbang. Semalam kalau kita bincang soal hal 7 nanti yang kita baca 13, Wameng dia cadangkan yang jumlah besar. Saya ingatkan bahawa beberapa puluh tahun yang lalu saya ikuti politik ini, setiap menteri KPKT dia katakan bahawa 300,000 orang betul tangan, yang siapnya 20,000. Nah, tapi saya ucap terima kasih kerana dengan Ramadan ini, ya, berapa dah siap? Dia sebut 97%, saya pernah cek. Tapi maknanya saya ikuti memang rumah terbengkalai, rumah yang baru ini rekod. Kalau sudah baca dan teliti pembangunan kita sejak puluhan tahun yang lalu, hari ini sudah mencatat rekod. Tetapi seperti mana kita tahu dalam media, ini tidak berita menarik, berita sensasi yang penting. Umpamanya perumahan, rekod dalam sejarah kita dari jumlah perumahan mampu pilih sejak merdeka, belum pernah ada perumahan sebanyak yang telah dibangunkan dalam beberapa tahun. Keduanya soal pengangkutan awal. Jadi dengan desakan masalah keutamaan yang jelaskan dalam PTKL ini. Keutamaan Dewan Bandar Raya bukan kenderaan awam, kenderaan perseorangan, tetapi pengangkutan awam. Kita akan mengambil keputusan yang memihak kepada majoriti. Dan sebab itu saya katakan beberapa projek baru dikenal pasti di bawah Kementerian Pertahanan, MRT dan lain-lain untuk memastikan ini menjadi tulang belakang bandar raya yang boleh memberikan jaminan keselesaan. Kemudian kita berbicara tentang peralihan tenaga, di mana yang perlu rumah-rumah baru mesti menggunakan solar sebagai besar. Itu syarat-syarat baru yang tidak ada dalam peraturan dan perundangan. Dan ini akan menjamin kelestarian bandar raya. Dan saya percaya bandar raya akan pastikan seperti disebut tadi kawasan lapak. Kawasan lapak kalau di sekolah tidak sepertinya padang, ada di satu floor tingkat di bangunan juga akan memenuhi keperluan dan pelajar. Jadi dia kurang tekanan untuk menggunakan padang, walaupun kawasan lapak itu diletakkan sebagai syarat. Suatu hal yang baru yang belum kita luncurkan secara besar-besaran ialah soal warisan lalu yang memberikan karakter, identiti daripada bangunan Sultan Abdul Samad, tetapi dalam Melayu daya bumi sehingga Karposa itu dibangunkan dan mula dikerjakan di bangunan Sultan Abdul Samad supaya Kuala Lumpur ini juga kekal dengan watak,
karakter yang tersendiri, bukan saja dari segi mercu tangga yang tinggi, tetapi dari segi selesaan hijaunya, sejarahnya, warisannya, kawasan yang selesa bagi rakyat biasa berjalan kaki, naik sikap, itu akan diinginkan. Jadi saudara yang dimuliakan sekalian, kita sudah ada sekarang satu projek peluncuran yang modern, maknanya harus kuat dengan penggunaan digital kekayaan dan pada rakyat dan berharap supaya memenuhi kebutuhan. Jadi sekali lagi saya minta terima kasih kepada di negara rakyat, pegawai seluruhnya termasuk pusat, terutamanya keluarga Dewan Rakyat. Saya akui hebatnya dokumen ini tidak tercapai seandainya keluarga Dewan Rakyat tidak penuh komitmen untuk jadi dalam lepas Bismillahirrahmanirrahim saya meluncurkan 3R 2020. Assalamualaikum. Majlis peluncuran PTKR 2040 dan kepada 2020